Orang tanya Nabi, anak haram, anak anda nikah itu bin siapa? Nabi kata, al-waladu lil firash. Jangan nak lawan-lawan, nak sangkal-sangkal, nak tentang-tentang. Nabi yang kata, anak itu bin mak. Mana lawan hati Nabi pula? Zaman sekarang, jabat agama beri pandangan kalau tidak bin mak dibinkan dengan Abdullah, anak hamba Allah. Kenapa tak boleh bin bapak dia? Kerana bukan bapak dia. Kerana tidak ada hubungan nikah. Tak apa cakap bapak. Pandai-pandai mu mengaji mana? Syaitan. Kemudian bila dibinkan dengan Abdullah atau bin mak dia, masyarakat mencemuh. Betul tak? Jadi dia tukar bin supaya masyarakat tak cemuh. Bin bapak dia salah. Jangan lawan undang-undang Tuhan. Ubah persepsi manusia. Ajar masyarakat biar reti, jangan kurang hajar. Kenapa rendah-rendahkan anak haram? Mak dia sudah bertaubat pada Allah, diampun